Baik, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih kepada sahabat-sahabat kerana menonton video pada kali ini, dan kali ini kita bersama segmen Q&A Game Week yang ke-18. Baik sahabat, jadi sebelum tu saya nak umumkan bahawa pada Game Week yang ke-19, Game Week 20 dan Game Week 21, ada 3 Game Week. Video untuk segmen Q&A tidak akan ke udara lah. Saya tak akan buat untuk 3 game week ni kerana pertama sela masa di antara video ni agak pendek, dan yang kedua saya ada berada di luar kawasan lah sahabat ni atas tugas hakiki. Jadi untuk 3 game week 19, game week 20 dan game week 21 tiada video untuk segmen Q&A. Jadi tanpa membuang masa, kita pergi kepada soalan yang pertama. Jual Tiago beli AKTK okey tak Min? Baik sahabat, ini ialah perpindahan popular yang dicadangkan oleh content creator dan juga pakar FPL. Cuma kalau sahabat ada, saya rasa macam tak sedap hati menjual Thiago sebelum Bournemouth home dan juga Spurs home pada game week yang ke-20. Tapi itulah pandangan pakar FPL. Mereka kata jual Thiago dan beli AKTK. Kerana apa sahabat? Thiago menentang Bournemouth home. Sahabat dapat jadual, bagi saya mudah lah. Sebab pertahanan Bournemouth ni tak berapa tight lah. Dia ada rekod dibolosi di laman lawan. Thiago menentang Bournemouth home dan sahabat bertukar kepada AKTK menentang Wolves home. Jadi jadual mudah kepada jadual mudah. Tapi untuk long term. Dan selepas ni menentang Leeds home di Anfield si AKTK, dan Thiago Spurs home. Jadi pandangan saya boleh sahabat. Sahabat jual Thiago dan juga dapatkan AKTK lah. Jadi kalau sahabat yang bermain formasi 3-5-2, seakan pasti ramai yang akan buat pergerakan ni lah game week yang ke-18, membeli AKTK. Dan kalau yang main 3-4-3, kalau dapat korbankan yang lain dulu sahabat, korbankan penyerang yang lain untuk dapatkan AKTK. Kalau 3-4-3 lah. Kalau 3-5-2 dah tak ada. Sebagai contoh sahabat, penyerang ketiga ialah Mark Gui daripada Chelsea, itu dah terpaksa lah. Jadi ni pun cadangan pakar FPL untuk jual Thiago dan beli AKTK. Baik, soalan seterusnya. Jual Saka, beli Rice macam. Baik, ini mesti sebab 11 poin game week lepas ni, yang mana Saka blank, tak silap saya. Yang mana saya tahu siapa owner Saka, mesti nampak Gyökeres ambil bola untuk penalti, hati mesti bisa punya sahabat ni. Dah lah mahal si Saka, boleh pula bagi penalti. Kita harap dia ambil penalti. Tapi ada saya baca di sosmed yang mengatakan Saka dan si Gyökeres akan berkongsi tugasan penalti, yang mana ada pandangan mengatakan Saka akan ambil home punya penalti kalau dapat, dan Gyökeres akan mengambil away punya penalti. Jadi cadangan saya, tak perlu buat sahabat perpindahan sisi sebab Brighton punya defend gajin bagi penalti juga. Brighton. Game week ni Brighton home, game week yang tengah midweek, game week 20 menentang Aston Villa home. Jadi tu perlawanan panas, perlawanan balas dendam. Saya yakin ada penalti dalam perlawanan tersebut. Jadi kalau sahabat jual Saka dan beli Rice, mungkin akan duduk di bucu katil kesorangan. Jadi itu pandangan sahaja. Soalan seterusnya. Jual Thiago, beli Calvert-Lewin, on tak on? Yang ni saya tak setuju sahabat ni. Walaupun ada pandangan pakar FPL mengatakan si DCL Calvert-Lewin lebih memberi nilai kepada bajet sahabat-sahabat. Tapi entry tak cantik sahabat ni. Entry untuk beli DCL saya rasa sama seperti saya punya pandangan terhadap Wilson game week lepas. Saya katakan menentang Forest jadual keras dan ternyata dia blank.
menentang Forest lah. Dia dapat 2 poin dengan 1 kad kuning. Jadi saya rasa vibe yang sama sahabat. Vibe yang sama sebab Thiago menentang Bournemouth home. Logiknya. Dan Calvert-Lewin menentang Sunderland away. Beraksi di Stadium of Light bukan mudah sahabat. Walaupun dengan pasukan top. Si Sunderland sangat form bermain di laman sendiri. Jadi cadangan saya kekal dengan Thiago lah dalam kes ni lah. Dalam kes ni kekal dengan Thiago. Itu pandangan sahaja. Soalan seterusnya. Cadang 3 midfield ganti Bruno Min. Ada 7.4 million saja. Baik. Yang pertama cadangan saya ialah Matheus Cunha. Sahabat, Matheus Cunha kerana ada gembar-gembur lah di sosmed mengatakan perdebatan lah. Lebih kepada perdebatan mengatakan Cunha akan ambil next penalty lah. Pertama atas sebab seniority dan yang kedua dalam perlawanan Carabao Cup yang dia dapat penalty, saya tak ingat lah perlawanan yang mana. Mereka mengatakan si Sesko walaupun mempunyai rekod baik dalam penalty tapi dia ambil hujung-hujung lah masa penalty shootout perlawanan Carabao Cup tersebut. Jadi saya kongsikan kepada sahabat-sahabat ada kemungkinan si Cunha akan ambil penalti dan juga mungkin tendangan sudut lah belah kiri lah bagi pasukan United. Dia akan gantilah apa yang Bruno buat, apa yang Bruno bertugas untuk pasukan United, dia akan ambil alih tugas tersebut lah pada jangkaan saya. Jadi pertama Cunha, kedua saya masih dilema sama ada Rice ataupun Gordon. Kalau ikut, kita akan ambil penalty taker sahabat. Penalty taker sebagai aset itu lebih cerah untuk mendapatkan pulangan mata serangan. Jadi cuma Gordon ni dia ada risiko rotasi bersama Harvey Barnes. Saya risaukan game week ni dia main midweek nanti menentang Burnley, si Barnes yang main. Jadi sahabat dah beli dia menentang United. Jadi kita nak jadual mudah Burnley tu, tiba-tiba Harvey Barnes masuk. Jadi itu yang dirisaukan. Tapi Rice walaupun dia tak ambil penalty, kita tahu dia akan bermain. Nak perlawanan panas ni, Brighton home dan Aston Villa home, dua-dua dia akan bermain. Jadi untuk high shilling, yang kedua saya cadang Gordon sahabat. Gordon. Dan yang ketiga ialah Declan Rice. Itu pandangan sahaja. Soalan seterusnya. Content creator cadang Bowen. Kenapa Min? Baik. Yang pertama ialah minit permainan. Dan yang kedua dari segi stats. Baik, saya tengok dulu sahabat. Kang cakap kosong pun tak guna Jadi saya tengok dulu Bowen. Baik. Ini untuk perlawanan menentang Manchester City. Sebelum ni orang kata stats dia tak baik. Dan saya rasa si Nunes dah mula nampak apa kelebihan si Bowen dan dia gunakan sebaik mungkin. Jadi stats dia menentang City away, XGI penglibatan gol 0.53 sahabat. Dia buat ketika menentang City di Etihad lah. Ada hampir mendapat 1.0 XGI untuk dapatkan satu gol 0. Bermaksud kalau dapat 2 kali lagi peluang yang sama mungkin dia dapat 1 gol lah. Itu dari segi XGI penglibatan gol sahabat. Jadi dari segi stats mula bertambah baik. Jadi content creator cadang. Dan pertama minit permainan dia terjamin. Dia captain, dia main penuh. Dan kalau jadual padat pun si West Ham tak ada apa nak dikejaukan. Tak ada Eropah ke apa ke. Jadi pertama minit permainan dan kedua stats lah. Stats dia bertambah baik. Itu pandangan saya. Soalan seterusnya. Pertahanan boleh clean sheet minggu ni bang? Pertahanan boleh clean sheet. Baik, saya tengok jadual perlawanan. Fixtures
game week 18. Arsenal, macam biasa sahabat, jadual masalahnya harga aset dikeras. Seterusnya Liverpool, pun aset dia harga keras. Ketiga Sunderland. Yang keempat Spurs. Dan yang terakhir Chelsea sahabat. Tu ikut ranking. Kalau ikut ranking Arsenal dulu, yang saya yakin. Selepas tu Liverpool. Selepas tu Sunderland. Selepas tu Crystal Palace. Dan yang terakhir mungkin Chelsea lah sahabat. Mungkin Chelsea, itu pandangan saya. Soalan seterusnya, siapa main depan Liverpool game week ni Min? Baik, untuk Bradley dia dah cedera ankle. Si Jet Span jatuh atas kaki dia, tak silap saya tengok highlight. Batuk pula. Jadi mungkin kalau kalau apa pula Szoboszlai pun digantung perlawanan. Jadi mungkin si Jones sahabat Jones terpaksa bermain di back kanan. Jadi siapa lagi ada? Jadi saya bahagian depan Jadi sahabat tanya bahagian depan, saya rasa AKTK, selepas tu Gakpo tak ada, cedera. Salah tak ada, Isak pun cedera. Sebelah kiri saya rasa Wirtz, sebelah kiri atau kanan Wirtz. Dan sebelah kanan mungkin Chiesa sahabat. Jadi depan Chiesa, si AKTK, lepas tu si Florian Wirtz. Itu pandangan saya sahabat. 3 front line lah. Front line, dan saya rasa ini sangat kondusif dengan jadual perlawanan Wolves home di Anfield. Chiesa mungkin boleh diguna pakai dengan ketiadaan hub kreatif mereka si Szoboszlai sahabat. Jadi itu pandangan saya. Itu saja soalan-soalan daripada follower rakan FPL. Saya harap dilema dan soalan-soalan sahabat-sahabat kita di luar sana dapat membantu sahabat-sahabat untuk merangka pasukan bagi game week yang ke-18. Itu saja daripada saya. Jumpa lagi. Ingat, saya bukan Sifu. Saya hanya berkongsi info. Assalamualaikum.